Kalau kita tengok CV, selalunya ia cuma senarai pencapaian kan? Tapi macam mana kalau sebuah CV tu sebenarnya boleh menceritakan satu kisah dedikasi selama 17 tahun? Hari ni kita nak selami kerjaya hebat Dr. Safinah Ismail dan tengok sendiri macam mana sumbangan beliau betul-betul membentuk komuniti di sekelilingnya. Okey, untuk faham impak beliau, kita kena mula dengan apa yang beliau buat sekarang. Beliau merupakan Ketua Program Sarjana Dakwah dan Pembangunan Komuniti. Dengar macam jawatan besar kan? Tapi ia lebih dari itu. Jawatan ni meletakkan beliau betul-betul di pusat di mana generasi pemimpin komuniti yang seterusnya sedang dibentuk. Jadi, persoalannya, apa agaknya yang diperlukan untuk membina satu kerjaya yang begitu mantap selama 17 tahun? Kerjaya yang didedikasikan sepenuhnya untuk agama, keluarga dan masyarakat. Jom, dalam sesi kali ini kita akan bedah perjalanannya untuk mencari cerita di sebalik semua pencapaian yang kita nampak. Baiklah, ini roadmap kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan fokus pada beliau sebagai seorang sarjana. Lepas tu, kita gali macam mana asas pendidikan beliau dibina. Seterusnya, kita check out inovasi-inovasi hebat yang beliau cipta. Kemudian, kita sentuh peranannya dalam membentuk generasi akan datang. Dan akhir sekali, kita renungkan legasi dan impak yang beliau tinggalkan. Jom kita mula. Okey, untuk betul-betul faham cerita ni, kita tak akan ikut kronologi tahun demi tahun. Sebaliknya, kita akan lihat dari sudut peranan-peranan penting yang telah membentuk sumbangan beliau. Cara ini saya rasa lebih menarik kan? Anda tahu, setiap bangunan yang kukuh perlukan tapak yang kuat. Sama juga macam kerjaya. Bagi seorang ilmuwan seperti Dr. Safinah, tapak itu dibina melalui perjalanan akademik. Dan percayalah, perjalanan ni bukan sekejap. Cuba tengok garis masa ni. Perjalanannya merentasi hampir 2 dekad. Bermula dari Mesir, di Universiti Al-Azhar yang sangat ikonik tu, sampailah ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini bukan calang-calang komitmen tau. Ini adalah bukti kesungguhan jangka panjang untuk menimba ilmu dari peringkat ijazah pertama sampailah ke PhD. Dan dekat sinilah kita jumpa hint yang paling penting. Cuba tengok tajuk tesis PhD beliau, Pola Komunikasi Ibu Bapa dalam Keluarga Muslim. Yang ini sangat penting. Anda kena ingat tema ni sebab inilah benang merah yang akan menghubungkan semua hasil kerja beliau selepas ini. Semuanya berakar umbi dari unit keluarga. Okey, ada asas akademik yang power tu satu hal. Tapi persoalannya, macam mana ilmu dalam tesis yang tebal tu nak diterjemahkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang ramai? Nah, di sinilah kita akan lihat sisi Dr. Safinah sebagai seorang inovator. 160 lebih. Wow. Cuba kita hadam nombor ni sekejap. 160 plus. Ini bukan setakat helaian kertas kerja tau. Ini adalah koleksi idea, hasil kajian dan cadangan penyelesaian masalah yang terkumpul sepanjang karier beliau. Memang satu tahap produktiviti yang luar biasa. Dan kalau kita pecahkan nombor 160 plus tu nampak macam ni. Pelbagai betul cara beliau menyumbang. Paling banyak, 66 daripadanya adalah proceeding. Kiranya ini macam testing ground untuk idea-idea baru di persidangan. Lepas tu ada 44 artikel jurnal yang lebih mendalam dan juga 37 buah buku dan bab dalam buku. Jadi ilmunya sampai ke semua peringkat. Ini contoh paling best macam mana kajian beliau bertukar menjadi sesuatu yang nyata. FunQ, nama pun dah menarik kan? Ia sebuah aplikasi digital yang beliau cipta untuk mudahkan kanak-kanak prasekolah belajar Al-Quran. Daripada sesuatu yang mungkin nampak sukar, ia jadi seronok dan interaktif. Memang kena dengan zaman sekarang. Ingat tak benang merah yang saya sebut tadi pasal komunikasi ibu bapa? Inilah dia hasilnya, MOKIM. Ini inovasi kedua beliau yang sangat penting. Ia satu model praktikal yang lahir terus daripada kajian PhD beliau yang direka khusus untuk membantu para ibu bapa berkomunikasi dengan lebih baik dalam keluarga. Bila inovasi kita betul-betul beri kesan, orang akan mula perasan. Dan memang betul pun. Tengok ni, dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini saja, boleh kata beliau sapu bersih pingat emas dari MTA, pingat emas dari iTax, siap dengan anugerah khas lagi. Ini bukti kukuh yang kerja beliau bukan saja diiktiraf di Malaysia, tapi juga di persada antarabangsa. Okey, kita dah tengok hasil kajian dan inovasi. Tapi, ilmu ni tak akan berkembang kalau tak diwariskan kan? Jadi, sekarang, jom kita beralih pula ke peranan beliau yang seterusnya sebagai seorang pendidik dan mentor yang membentuk generasi masa depan. Lebih 40 tesis sarjana muda telah diselia oleh beliau.
Cuba kita bayangkan, itu maksudnya lebih 40 orang pelajar telah dibimbing secara terus oleh beliau untuk menyiapkan projek penyelidikan paling penting dalam pengajian mereka. Secara tak langsung, beliau dah pun membentuk pemikiran 40 orang penyelidik muda. Banyak tu! Nak tahu tak jenis topik apa yang beliau bimbing? Nah, ini satu contoh yang sangat menarik. Pengaruh gadget dalam keberkesanan penyampaian dakwah. Tajuk ini sahaja dah tunjukkan yang beliau sentiasa galakkan pelajar-pelajarnya untuk kaji isu-isu yang relevan dengan zaman sekarang, bukan sekadar teori dalam buku lama. Kepakaran beliau juga memang terserlah dalam subjek-subjek yang beliau ajar. Tengok senarai ni, dari komunikasi dakwah sehinggalah ke metodologi dakwah kepada non-Muslim dan analisis tentang masyarakat Malaysia. Lengkap, pelajar-pelajar beliau dapat pandangan menyeluruh 360 darjah tentang dunia dakwah. Baiklah, kita dah lihat asas akademik beliau, inovasi-inovasi beliau dan peranan beliau sebagai seorang pendidik. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan lihat gambaran yang lebih besar, legasi dan impak sumbangan beliau secara menyeluruh di setiap peringkat. Jadual ini tunjukkan betapa luasnya gelanggang sumbangan beliau. Kita bercakap tentang 56 penglibatan di peringkat antarabangsa, 71 di peringkat kebangsaan dan yang paling banyak, lebih 120 di peringkat universiti sendiri. Jelas, beliau ni bukan jenis sarjana yang hanya duduk di bilik saja. Beliau seorang yang sangat aktif menyumbang suara dan kepakaran di mana-mana. Jadi, apa intipati atau kesimpulan yang kita boleh buat pasal kerjaya Dr. Safinah ni? Senang cerita, ia adalah gabungan dua peranan yang sangat hebat. Di satu sisi, beliau seorang sarjana yang mengkaji teori dan buat penyelidikan mendalam. Di sisi lain, beliau seorang pembina komuniti yang mengambil semua hasil kajian tu dan menjadikannya sesuatu yang praktikal untuk kita semua. Akhirnya, kita kembali pada soalan besar ini. Macam mana hasil kerja seorang sarjana boleh hasilkan kesan domino yang sampai boleh kuatkan satu komuniti? Saya rasa kisah Dr. Safinah Ismail dah pun bagi jawapannya. Ia tunjukkan pada kita apabila dedikasi, ilmu dan inovasi bergabung dalam diri seorang individu, ia betul-betul boleh mencetuskan satu perubahan besar yang dirasai oleh semua.